Assalamualaikum kepada anda yang mengenali saya punya PA saya iaitu Muhammad Iqbal. Saya memohon semua untuk mendoakan PA saya Muhammad Iqbal untuk selamat kerana beliau baru dapat accident. Apa ni? Janganlah macam tu. Okey. Assalamualaikum. Saya menganggap saya punya PA itu dah macam saya punya adik saya dah. Dan saya terkejut. Saya terkejut sebab sebab Abang Iqbal accident. apa ni? Abang naik motor laju. Abang nak motor laju. Dia naik rope slab. Apa ni? Dia naik Dia punya rope. Dia punya apa? Rope. So saya mendoakan Rope tu kita dia sama-sama laju. doakan yang mana mengenali Abang Jo. Balik motor Sama-sama laju. kita doakan Abang Iqbal selamat. Aja dong angkat peluk. Ajar doakan tak? Peluk. Peluk. Tak nak makan bunga. Letak bunga kat atas. Dan sekarang ni isteri saya sedang berusaha transfer pekerja saya iaitu Iqbal untuk ke swasta. Nasib baik kita ada insurans. Alhamdulillah ya, kita ada insurans dan AIA Dia hari Public Mawai. Insurance. Ni. Lagi weh. Insurans. So kalau Iqbal kata tak ada insurans kan dipermudahkan. Faham. So kami kat Hotel Kerajaan doakan ya semua kepada kawan-kawan saya supaya PA saya Muhammad Iqbal selamat, dan siapa yang mengenal Iqbal doakanlah sama-sama ya, sebab dia antara one of the, saya anggap dia macam saya punya adik sendiri, dan saya tak sangka dia accident motor. Doakan saya punya staff selamat. Ni mak ayah dia lah. So sama-sama kita doakanlah ya, Iqbal selamat. Kepada yang mengenali Iqbal, doakan semoga Iqbal selamat. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Semoga dengan doa anda Iqbal selamatlah, sebab kalau sembuhlah dan Iqbal dalam keadaan kritikal sekarang ni, dan di separuh kritikal. Separah kritikal. Jadi doakan dia sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Tengok anak abah semua. Hai. Hai. Bye bye. Bye.